Panas kan? Bulan puasa ni. Orang buat panas kat kita ni. Sakit hati. Hari ni PDRM tahan seorang pelajar UMPSA. Hina Islam. Kau pergi jijak Quran. Dah kenapa? Apa masalah kau? Kau ni gila ke apa ni? Nasib baik polis tahan awal. Kalau dapat kat orang lain, dapat aku cedok kau ni. Tak ada banyak cerita banyak lah. Ada pergi kacau agama orang. Hormatlah duduk dalam Malaysia ni. Hormatlah bangsa lain. Hormat agama lain. Tak perlu nak buat provokasi-provokasi macam ni. Jangan. Orang Melayu ni pun ada kesabaran dia. Bangsa-bangsa lain pun ada kesabaran dia. Tak boleh buat macam tu. Lagi orang tegur, sebelum ni lagi orang tegur, lagi kau menganjing, lagi kau post. Bila dah viral, netizen dah tahu, cari, dapat tahu alamat kau kat mana, nama kau siapa. Kau kelang kabut minta maaf. Menyesal apa semua. Sebelum kau buat, kau dah menyesal. Ini nasib baik aku cakap dengan kau PDRM dapat, tangkap. Dapat kau orang lain mampus kau ni. Aduh, masalah betul lah. Ni aku harap PDRM ni, tapi tanya juga lah dekat PDRM. Semalam viral, hari ni dah kena tangkap lah. Tanya. PDRM dan juga MCMC. Benda-benda macam ni jangan biar lama, tangkap terus. Tak kira lah bangsa mana, Melayu ke, India ke, Cina ke, yang mana main isu 3A, tangkap terus, jangan bagi muka lah. Tak nak dengar lagi lepas kena tangkap, ada kad OKU lah, tak sedar lah, handphone kena hack kan, kau jangan buat macam tu. Kau jangan buat macam tu.